Assalamualaikum, bersama saya Ayuni dari Sungguh Wang Construction. Hari ini kita berpeluang dan Alhamdulillah ada rezeki kita berjumpa dengan klien kita iaitu Puan Zanita. Okey, so hari ini kita nak membuat penyerahan kunci. Okey, so sebelum kita nak membuat penyerahan kunci, kita nak minta sedikit feedback dan juga review dari Puan Zanita. Okey, dari sebelum kita start progres pembinaan rumah selepas selesai kita bina rumah lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana diberi keizinan untuk selesaikan siap bina rumah ni yang bermula pada 15 Mac 2024 dan selesai pada 22 April 2025. Okey, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Sugih Wang, terutamanya Encik Azam, Encik Rudi, Encik Alif sebagai supervisor yang berada di sini dan semua tenaga kerja yang telah bersama-sama untuk membina ruang teduh untuk kami sekeluarga. Dan saya ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhinggalah, dan saya sangat bersyukur kerana bertemu dengan syarikat Sugih Wang yang sebelum tu saya dah mencari-cari beberapa syarikat kontraktor untuk membina rumah kediaman saya, tapi akhirnya Allah pertemukan saya berjodoh dengan Sugih Wang. Sepanjang proses pembinaan rumah ni tak banyak sangatlah masalah, adalah sikit-sikit, biasalah, tak ada mana yang sempurna kan, tapi semuanya dapat diatasi dengan teamwork daripada syarikat Sugih Wang. Akhirnya terbinalah impian kami sekeluarga, rumah kami yang kami namakan sebagai DZ Home. Alhamdulillah, terima kasih Puan Zanita. Kita minta maaf lah jika ada kekurangan dari pihak Sugih Wang Construction. Jika ada apa-apa masalah, insyaAllah kita akan selesaikan secepat mungkin lah. Okey, kita minta halal lah yang mana kurang daripada Sugih Wang Construction. Okey, so kita nak ucapkan terima kasih juga memberkai Sugih Wang Construction yang memberi kerjasama lah sepanjang progres di bina rumah ni sehingga selesai. Saya pun nak sikit, saya pun minta maaf lah kepada syarikat Sugih Wang sekiranya andai ada tutur bicara dan sikap yang kurang menyenangkan di antara saya dan suami semasa kita proses membina kediaman ni, sebab bagi kami, kami nakkan yang terbaik dan kami yakin Sugih Wang boleh bagi yang terbaik, dan akhirnya Alhamdulillah inilah yang anda lihat hari ini, inilah hasil kerja daripada syarikat Sugih Wang. Terima kasih Puan. Sama-sama. So kita nak mulakan sesi pembinaan kunci lah.